dahsyat ke poster digital yang cikgu bagi tu? Tugasan kamu kali ini ialah mencipta poster digital raya bersama keluarga. Hantar dalam Google Classroom minggu depan ya. Aku dah siap letak gambar family aku sekali tau. Aku pun, aku siap booking photo food lagi tau. Kejap. Aku nampak ada Sophie lah dalam tu. Dia tanya tu. Jom. Kau dah ambil gambar family kau? Belum lagi. Tengok ni, gambar family aku tengok biru tau. Alah, ni mesra tahun lepas punya. Sama je. Cikgu kata buat poster tentang keluarga. Tapi aku tak ada gambar keluarga. Sekejap Sophie. Aku nak tanya sikit boleh? Sekejap Sophie. Ya, hello. Ya, saya sedang siapkan laporan. Baik, boleh. Sophie, gambar family kat mana? Nak buat poster kan? Aku tak ada gambar keluarga. Habis tu, kau nak letak gambar apa? Letak gambar kau seorang je lah. Hey, apa yang bising-bising tu? Kenapa ni? Kenapa? Sophie, awak kenapa? Semua orang ada gambar keluarga, tapi saya tak ada. Sophie, tak apa. Kita satu sekolah pun satu keluarga. Walaupun kita tak setalian darah, tak serumah, tapi kita satu keluarga. Maaf Sophie. Aku minta maaf tau, kami tak patut kenalkan kau. Sorry Sophie. Cikgu, saya ada idea. Aku kata kita ambil gambar semua ni satu keluarga. Betul juga boleh. Jom Sophie, jom. Jom. Okey, Sophie kat tengah Okey. 1, 2, 3. Sophie, bangun. Sophie, bangun masuk bilik. Dah masuk bilik. Apa yang Sophie tulis ni? Mak tengok Sophie tu, anak kamu tu. Dia 2-3 hari ni mak nampak dia termenung sana, termenung sini. Kamu ada cakap sesuatu yang menguras hati dia ke? Tak adalah mak, mana ada, saya tak cakap apa pun. Sebab ada kawan dia tu, nama Nawar tu, ada beritahu pada mak lah. Dia cakap, dia jumpa nota Sophie tulis. Dia kata Sophie ni rasa tersisih. Sebab mungkin kamu ni terlalu sibuk dengan kerja kamu. Sampai kamu tak ada masa pada anak kamu. Kamu kena ingat, dia tu masih nak naik remaja, baru 12 tahun. Dia perlukan perhatian dan kasih sayang. Yelah, dia dah tak ada ayah. Kamulah ibu, kamulah ayah bagi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum Sophie. Kami datang nak beraya. Allah. Siapa tu? Cuba Sophie pergi tengok. Sekejap ya mak. Alhamdulillah. Sophie, Mama minta maaf ya. Masa lama ni terlalu sibuk sampai tak ada masa nak luang dengan Sophie. Tak apa mak, Sophie faham. Janganlah sedih, jom gambar dulu. Tidak semua keluarga sempurna. Ada luka yang tidak terlihat, ada rindu yang tidak terucap. Tapi dengan kemaafan di pagi raya cukup untuk menyatukan segalanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri.